Assalamualaikum, hari ini saya akan berkongsi tentang pengalaman saya sepanjang menyertai program Sinergi Hidayah pada 10 Januari yang lalu. Program dimulakan dengan ucapan pengenalan program secara ringkas oleh saudara Adam selepas bersarapan. Seterusnya, kami ada menjemput Ustaz Suhaimi selaku pengerusi Perkim Cawangan Datuk Keramat untuk menceritakan tentang Perkim. Apa itu Perkim? Seterusnya, kami ada melihat video tentang Perkim dan diteruskan lagi dengan ucapan daripada penasihat program kami iaitu Ustaz Anwar. Seterusnya kami jalankan sesi ice breaking yang dikenalikan oleh unit programmer. Kami bermain permainan ringkas untuk memecahkan ais dan untuk bagi penghuni rumah Darul Fitrah merasa lebih dekat dan lebih santai bersama kami untuk program yang seterusnya. Ini antara permainan yang kami main. Nama permainan tu Belalang dan Beratuk. Permainan ini bukan sahaja menguji ketangkasan kita berfikir, tapi juga menguji tahap kepekaan dan tahap fokus kita. Nampak tak muka semua orang kat dalam video ni sangat excited, sangat gembira sebab dapat bermain sekali. Bukan setakat penghuni je, versi yang dekat belakang dan tepi tu pun bukan main gembira lagi. Seterusnya program diteruskan dengan slide motivasi iaitu langkah yang baru dikenalikan oleh saudara Azizi. Perkongsian ini banyak menyentuh tentang kesedaran ataupun peluang kedua yang Allah bagi kepada setiap kita. Tak semua orang dapat hidayah, tapi semua orang berhak mendapat hidayah dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Kita semua adalah insan-insan terpilih, jadi gunakan peluang dan kemampuan yang kita ada untuk kita kecap nikmat sihat dan juga nikmat iman ni dengan baik. Jangan lepaskan peluang ni dan jangan sia-siakan hidayah yang Allah bagi. Seterusnya kami teruskan program dengan slide tahsin Al-Fatihah yang dikenalikan juga oleh saudara Azizi. Slide ni kita cuba untuk memperbaiki bacaan penghuni untuk bacaan Al-Fatihah, sebab bacaan Al-Fatihah kan rukun, wajib yang kita patut baca dan tak boleh tinggal dalam solat. Kalau tak sah kita punya bacaan tu, tak salah juga solat kita. Jadi perkongsian tu sangat baik, dan selepas slide tafsir Al-Quran tu kita teruskan dengan sesi perkongsian kendiri, iaitu kita tanya tentang apa cabaran mereka sepanjang memeluk Islam, apa pengalaman mereka sebelum mereka memeluk Islam, dan apa impian mereka dalam masa terdekat iaitu 5 tahun akan datang. Kita doakan apa yang mereka impikan dapat dicapai dan dipermudahkan urusan untuk mencapai apa sahaja yang mereka harapkan. Perkongsian ini bagi saya sangat menarik dan dapat menyentuh hati serta membuka minda untuk kita terus bermuhasabah atas nikmat iman yang Allah kurniakan kepada kita. Sekian sahaja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.